Okey, seterusnya soalan tentang tunjukkan senario projek yang gagal dan minta dia brief CEO dalam masa 5 minit dan tunjukkan carta bajet dan minta dia cadangkan penjimatan 15%. Contoh projek saya nak ambil adalah contoh kesihatan. Kelengkapan tak cukup atau melebihi bajet yang kita ada, permintaan melebihi kelengkapan yang kita sedia ada. Cara mengatasinya saya boleh cadangkan adalah kita menjadi pemudacara. Sebenarnya di jabatan-jabatan kerajaan seperti Majlis Agama Islam negeri ataupun daerah dan kepada sektor government ataupun politik, adun, dia orang sudah ada peruntukan atau barang pada sedia dekat dia orang pun ada, kadang-kadang dia pinjam atau dia bagi terus. Adun-adun pun ada benda-benda ni. Kita jadi pemudacara, kita ambil maklumat daripada orang yang minta tu, kita sampaikan kepada orang yang ada barang, badan-badan macam exco ada barang, adun yang ada barang tu, ada bajet tu, kita tolong dapatkan untuk pihak orang yang keperluan. Mana kita sampaikanlah. Walaupun yang tu bukan duit kita, bila kita sampaikan dengan kita ada vest, kita ada baju kita bawa, orang memang beranggapan memang daripada kita. Sebenarnya kita pemudacara. Salah satu cara untuk menjimatkan kos bagi saya adalah jadi pemudacara, sebab benda duit ataupun benda-benda barang-barang ni ada di sesuatu tempat. Kita jadi orang tengah saja untuk mendapat kepada orang yang perlu, sebab orang yang perlu kadang-kadang tak tahu sumber nak dapatkan, maka kita membantu. Untuk situasi di atas, setelah sudah ada link dengan tempat-tempat kelengkapan serta menjadi pengantara, kita tak boleh jadikan projek tu tak apa. Mana kita tetap projek tu akan on. Contoh barang tu tak cukup, kita terus boleh on dengan bajet orang lain, barang orang lain, tapi kita tolong sampaikan, kita atau membantu untuk menyampaikannya. Contoh bajet, katakanlah bajet untuk tongkat 4 kaki tu yang diperlukan 50. Permintaan ada 50, katakanlah satu dalam 100, RM100. Kita sediakan 40, lagi 10 kita dapatkan sumber daripada luar. Kalau ikut kiraan sini, kita sudah jimat RM1000 untuk satu projek tu saja, boleh jimat lebih kurang 20%.